Kita memang tak boleh pergi Aokigahara Forest ni sebab ramai yang pergi sini untuk menghabiskan diri sendiri. Hutan yang 30 km persegi ini, yang juga dikenali sebagai Jukai, telah memakan nyawa secara purata about 100 orang per tahun. Secara tak langsung menjadikan hutan ini hutan yang paling seram dekat Jepun. Ada satu hari ni, ada seorang abang polis ni, dia buat rounding lah kan dekat tempat ni. Sekali dia dengar seorang perempuan tengah menangis meminta tolong. Dia rush lah nak tolong perempuan tu. Lepas tu dia tanya, buat apa dekat sini sorang-sorang malam-malam? Perempuan tu just cakap dia sesat time hiking. Polis tu perasan tahu perempuan ni pakai scarf. So polis ni pun pujilah dia, cantiknya scarf. Lepas tu perempuan ni cakap mak dia yang buatkan dia since dia kecil. Lepas dah jumpa jalan keluar, perempuan ni pun cakap thank you. Dia say goodbye and then polis ni pun baliklah dekat station dia kan. Pagi tu polis tu dapat report yang ada seorang badan perempuan dijumpai yang telah dikompos lebih kurang seminggu. Yang paling seram, perempuan ni pakai scarf sebiji macam perempuan yang dijumpa malam tu.